Hai semua, mari kita tonton video tutorial pengisian rekod nilam di dalam IANS Advanced Integrated Nilam System. Pastikan peranti anda mempunyai sambungan internet. Mula-mula pilih Google Chrome untuk memulakan. Kemudian type delima 2.0 dan klik search. Kemudian tik kotak dan klik here to login. Login menggunakan email delima masing-masing. Jika peranti anda masih belum login, klik use a different account. Kemudian masukkan email delima masing-masing dan password. Setelah itu klik butang biru next. Klik butang biru I agree. Akhirnya, anda berjaya masuk ke dalam akaun delima anda. Cari ikon aplikasi sistem AINS di dalam akaun delima, kemudian klik pada ikon tersebut. Setelah anda masuk ke sistem AINS, klik log masuk dengan akaun delima. Pastikan anda login menggunakan akaun delima anda sendiri. Klik continue untuk meneruskan proses log masuk. Untuk merekod bacaan nilam di dalam sistem, klik butang tambah. Pilih sumber bacaan. Terdapat 3 sumber iaitu buku, e-buku, sumber digital dan artikel jurnal. Masukkan maklumat bahan bacaan anda dengan lengkap. Bahagian bertanda bintang merah wajib diisi. Klik butang biru seterusnya untuk mengisi rumusan dan pengajaran. Minimum penulisan rumusan ialah 10 patah perkataan, manakala pengajaran ialah 5 patah perkataan. Setelah itu klik bintang penilaian anda dan klik butang biru seterusnya. Anda boleh tambah gambar kulit buku ruangan ini dan klik butang biru seterusnya untuk meneruskan proses. Akhir sekali, semak buku yang telah direkod dan klik butang biru hantar. Jika anda ingin menambah bahan bacaan, klik pada jenis sumber bacaan dan tekan butang tambah. Jika anda ingin keluar dari sistem, klik butang 3 garis di penjuru kanan atas dan klik log keluar. Selamat merekod bacaan nilam di IANS. Semoga berjaya.